Assalamualaikum dan hai semua, kembali dengan Geng Sifar Plastik. Hari ini saya berada di Kompleks F8 dan saya akan menumpu bual pengunjung tentang apakah hasrat dan komitmen setelah mendapat beg guna semula. Jom. Tahniah kerana guna beg guna semula. Saya nak tanya, apakah hasrat dan komitmen puan selepas menerima beg guna semula? Okey, lepas ni kita akan guna banyak kali lah. Lepas terima beg ni, tak guna dah plastik sekali guna. Hasrat saya bila dah ada beg guna semula ni, dapatlah terapkan budaya ni kepada anak-anak supaya bila kita keluar pun nak pergi, contoh nak pergi grocery shopping ke, dia akan ingat untuk bawa ni. So recycle, tak perlu beli pakai plastik lah. Dan Beg ni boleh diguna banyak kali dan plastik rasanya dah tak relevan lah untuk digunakan. So ni pun harapan saya pada masa-masa akan datang, orang lain pun akan beri sokongan untuk guna beg guna semula ni. Beg ni pada saya, beg ni memang berguna dan saya akan menggunakan beg ni hari-hari, dan lepas ni saya tak perlu guna beg plastik buang lagi.